Melukan lagi. Bismillah tu. Aku ni. Oh, mentah dia. Apa lagi? Mai lagi ni tak apa. Mana lagi? Badan dia dah tegang. Ada. Lagi. Lagi. Ada.
Jangan tunggu kita. Jadi kita galak kita. Pak kita jadi galak lagi tunggu orang kita. Yang menunggu yang itu.
Model aku nak sama. Aku tekot dah. Sekarang kita yang apa dah? Kita kata apa? Ada lagi. Kamu tu.
Sama beli apa ya? Kau kita nak cakap balik tadi. Lepas tu panggil tu ada muda, kita tengok mana. Tepuk naik tuk dalam tu tengah malam dah ni. Dalam masuk tuk dalam tengah malam. Kalau ada mak letak bawah tu naik pada tawak ni, aku tak berapa boleh. Kita tak boleh tahu mah jadi kecoh. Ada mak kita ada muda ke mana kita tahu. Pastu kita ke dia ada muda tak apa lah. Ada macam apa? Memangnya kita tinggal jauh. Kita zona ada lagu ni baca tu mak zona. Ya nanti terus dia. Coba kita tahu. Halo.
makpul kenong sian auto ma tok dia bukai tuan ni non ni narba pasti kota nama kakek badi som semesor Halo. Selesai sudah pertunjukan dalam muda. Ini bolehlah saya sambung semula di dalam cerita yang bertajuk Kelana Kaya Muda. Sekiranya ada salah kurang dalam permainan amba malam ni, agak apa dari ujung kaki sampai ke ujung rambut.
Adik kakak boleh saksi nama ni bagaimana sahabat saya. Ayah digelakkan kerana kaya muda. Sekian selamat menutung wayang kulit kumpulan Lubuk Besar Ketereh Kota Baru Kelasik. Sukarpati, Autika, Sekaro, dan Nurwan, dan Nurukun, dan Nurus. Sangkila, kile, asa tahu gak nosagi, kalau pucuk pijango suset titik. Mereka sok mau sebuti pini muda di beluh tubuh. Sebelah jatuh dalam negeri sebagai laut tasik rum benua langkau puri jatuh duk jadi anak cucu skimah yang digelarkan foto rasa somah Raja Riwan. Sebelah jatuh dalam negeri Kuala Dua pertak muda pasti main tanah perempuan yang sari jatuh duk jadi anak cucu skimah Raja Serama Seri Perkang Raja Persedan Rana. Maka juga kesok masa Dewa Panah duk pelawet pada luar Serjana Pati. Timbul lagi nak goyak tubuh gelar tuan Peristi Dewi waktu no halak oleh Abemah Raja Serama. Duk nengu duk mikir tak ada arah nak tuju ke mana-mana tempat kata hati dia nak baliklah mula kuat tuju di beremah. Nak mengadak lagi ayanda mengharusi kalau mata api. Gaduh lagak tengah seorang yang diibuh jalan di sini layuk jenyu. Bunga bertabur di kaki hari dengan belagi yang muda lagi pulaknya.
laju go ayo. Agak apa bagai yang pelipuh. Agak maaf tinggal beribu kali maaf. Purbayo katung tinggi tanah dalai jua jauh. Ayah dah. Jadi mu bagai nyata laju go ayo. Gua noda kuat tujuh kedi berumah dengan sore diri. Kalau tak ada mari sore kalau tidak mari ngawas kamu. Awas kamu gikuan no. Apa mas rados kamu ada di negeri ayo? Kagak dah. Panjang royak panjang kita ayo pati nak royak kayu tak guna lagi. Pati no hama ala kata kode oleh apa mas rados kamu dia cuma pada pak. Apa dari raja budolak mana? Kono tiga boleh jadi begitu. Kalau aku dengar dari motor siapa tua tak nak dengar lagi kau es macam ni. Biarlah ayah pati usia ni sekarang ni. Apa kalau sapari dia kelak patut beritahu lah kepada ayah. Jadi hari ni pati bagi nak melindungi diri pati di waktu 7 di rumah di berat. Di waktu 7 di rumah sama beralur dengan kuasa 40 ayah. Jadi aku duk mikir duk nemu. Maharaja Seramo ni orang kayo dengan duit titik mah berok cukak cupuk. Orang ringgit bertimbang dati. Kalau dia hamak halam kata pada tak apa rasamu di waktu 7 ke di rumah. Mu balik semula dengan ayo nak kutip berok lagi. Kalau dah kita ngapa lagi. Pati ni tak ada tempat pati nak lindungi diri pati. Maklumlah saja kalau orang suka orang baik, kalau orang jiwa katuk pada yang mahalah beginilah jadi pada pati. Biarlah pati tak senang dulu dalam waktu 7 ketika rumah. Nasi tak makan sesuai, air tak minum titik ayo. Selalulah Mak Dewi ayo hidup apa. Si Dewi lagi-lagi masuk dalam waktu 7 ketika rumah. Pelik sungguh aku duduk dengan negeri Kuala dulu. Bila satu timbul satu wilayah bapuk berkati ke bapuk. Biarlah aku nak senang juga waktu 7 ke di rumah. Dengan Mek Kristi Dewi. Tak mahrisi kalau mata api orang bijak laksana di waktu 7 ke di pertama. Apa kalau Tuan Kristi Dewi masuk bersama dengan dia di dalam waktu 7 ke di pertama. Dengan serta-merta dia nak tutup lagi pintu waktu 7 ke di pertama. Tuan Kristi Dewi apa ki menepi waktu 7 ke pertama. Timbul lagi nak royak. Dua orang perokok 40 penjuri 40. Kehidup dia mengepok segala harta menuk orang apa kalau jumpa dengan dia di tengah jalan berkala. Dua orang buat bakat buat mati-mati kermasi. Kemakan pakaian. Nu buat aku kening mata. Tepuk lagi tu hai lah sarjana patel. Ha. Ini kau ni ben saudara. Ia sebelah mana saudara? Dari pagi sampai petang kita duduk tunggu orang ikut jalan ni tak ada siapa-siapa lalu. Kalau gitu, fikir hati kami. Marilah kita pergi mengapok kalian pergi mak raja kamu. Sebab mak raja kamu ni orang kaya dengan duit putih. Harta bergedung-gedung banyaknya. Layak saka penuh dalam negeri makan ni tak habis nak pakai kalau ni baik saudara. Saudara. Kami ini mengikut saja. Kalau tuan nama setuju, kami pun setuju juga. Marilah kita tunjuk dengan segera. Tak kena lagi melengahkan masa. Antara dua orang. Buat bakat, buat masing-masing ke masing. Terus jalan, agak tiba menuju dalam negeri mas Raja Seramo Negara Kuala Lumpur. Encah.
ni orang di antara tiga. Orang di antara tiga. Dalam siapa dia sangat juga sangat bekas peka. Orang kau gapo dia. Tanya ni munduk dapat. Mau mari pak orang tanya ki orang yang ada nama duk main. Tiga orang ni ada nama belaka ni. Ada nama. Kau ada nama tak ke tahu nama kau kan benar. Wah, kau ni baik no kau ping kapok apa kata ni. Katuh terima kita pada kau kata. Saya boleh saya. Kau nak lah kapok. Ya boleh. Ini aku nak tanya. Orang jaga pagar ni layak siapa dia? Celik luah di mata. Jaga pagar aku, jaga pintu raja, pintu kubur raja. Salah, mungkin salah. Aku suka ini muka pintu kubur raja. Muka pintu bala. Itu Demo nama aku dia nama. Aku nama penjurik 40. Pengetok 40. Penjurik 40 bayar. Lah, aku tu kamak kau yang mengijadah kai. Kai kemudian, kai bagi sore ramai dan yang grupnya gak kapur lagi kan. Kau juga kamak kau demo iya tak. Jadi demo ni mari di mana nak kisuan tu. Aku tak boleh hoyak lagi. Aku nak tanya mu nama siapa? Kita. Iya. Tapi dia nak tanya kan. Kita nama Said Tungi Balik. Said Tungi Balik. Oh, nama baru lagi. Said Tungi Balik. Balik laki tu pokok pala sada. Mak dia lepak serak. Mana yang lepak serak? Dia ni masuk kau ni jotok ajar ni lepak serak. Lepas tu itu nak tindak balok. Balik semua susu ni mak kontraktor. Mak kontraktor. Kontraktor gua ni gua tu kapok ni. Ni kapok. Koping kapok ni dan itu. Doi panas mati tuan kamu. Jadi dia mau ni mari kawan, mari di mana nak ke mana? Aku ni mari jauh. Perjalanan aku mari nak metok harta mak raja kamu. Nah, mari metok betul. Harta hokok dia mau tinggal kau hokok dia mau tinggal metok. Aku kacik dia kena lu kita. Oh, tak sekolah sikit apa kamu dia ni kali. Harta orang siapa nak bui. Kalau nak gani boleh ni nak gani. Gani tak boleh. Panas mati. Lepas tu baik kira ni aja. Mau takut kalau mau ni dah ni. Oh sakit hati. Setelah kau sungguh orang tiga orang ni panas sungguh guys. Ada betul kata muda lalu istana? Ada. Kira dia. Gini tak payah bijak harta raja ni. Harta raja ambon. Maka ambil harta ambon banyak dah. Berapa dia ada? Besok tu ada boleh kebut dia baru. Nak boleh kita ambil isi kum. Celaka semua ini dia. Pasal warna ni. Tak dia mau duduk belakang itu di tempel makan apa pagi hari ni. Balik saya dia kukui payah pasal dia. Tak apalah tak apa. Dia mau boleh makan. Nanti dia mau nanti. Orang betul. Demo mari nak napau itu, mari nak belajar. Aku tak kira tapa awe tak awe. Aku mesti mari nak minta harta mak hadas kamu. Taklah nak minta harta mak hadas kamu pun mikir sikit. Bagi orang minta saja siapa dia nak pun. Siap ni dia mau teh bodoh tu. Teh bodoh semua teh itu, je tak pakai tu. Saya nak tahu dia kawan. Sikit hati aku nak tanya. Kalau nak aku pun ini dia. Oh, kalau kamu cok, you look hijau teh. Tak apa. Wih, huti lagi. Lah, dia semua wih, demon bawa. Ambil hot ni. Apa saya ni? Tuan, kau sini. Ayo, panas tu kau dia. Jauh aja. Panas tu ni. Ngerti kau makmu ni. Panas betul tu ya. Dah lama tu. Setelah kau sembuh, orang dua tiga orang ni tak pakai kecil. Balik dari sini kalau tak balik dari sini. Aku lepas kau, aku nyit, aku selai mampu. Ada mampu aku. Tidak ada. Takut sakit je kau nanti. Antara kelompok 42 ni.
malu hati kepada pengasuh duk nganyi main kepada dia. Kemakan pakaian persikatkan dengan baju berkabut akan berkabut urang berkabut. Anaknya lagi pengasuh di antara tiga. Lelaki perisia juga kata. yang namun kurang ke pak. Saya bila cah ni. Tak ada apa lah. Ni dia aku pula belanja mari. Mari ini boleh pakai. Pakai wadah ini. Bawa seperti. Iya. Ni dia. Guano kau ni. Lo tanya dia orang yang lesi kata. Lesi ke apa? Lesi pergi. Tak ada lesi, tak ada klik. Lo ni orang pergi bukan lesi belaka. Nak apa saya? Nak apa saya? Nak apa? Mak ini saya ke? Sakit hati. Iya, aduh. Hai. Oi. Menakut sangat orangnya. Oi. Nak punya mak kati enggak. Ni nyakit parut. Pelako. Saya. Oi, bukan saya. Nak turun kuan dah masuk ikut kami tahu. Mari saya. Aduh, nak mau sakit pinggir. Siapa? Tuan nak bemak. Mudah dilawan saya. Tak tahu ni kata dia. Nyonya makan silup tu begini apa? Tu. Kau ini macam ni apa tidur tu ni? Nyonya dia. Kuat noti saya ni dari lebih lawan ni orang pukul jaga kaya hidup noti. Amat tahu apa sibuk kalau kau tidak sih. Pasal apa dia bawa ya? Bemak ni lawan tu. Aku pakai cabut buka tu. Tak aku belum. Pasal saya tak boleh panggil dia nak Yono. Dia kira orang tu muda. Bagi antara pengasuh dua orang tersilap kayu untuk sembelako 20 belawai dengan berapa 40 prajurit 40. Kalau lorak lagi menghadap ketika dia nak Yono di balapsa. Tuh lari hari baik ketika siapa pelahung play.
tu 3 orang nampak gerak mengadak ambo di balapsa. Perlu titik segenap ujung jari mata kini kelak bagai budak pulin jate ni abesa. Kuano seluk habis tubuh abesa. Tak seluk kuano tu. Itu nane pati duk lo ni tu. Nane pati kok cara mana puluk abeyo. Negeri ayo hamba banyak dah makan itu habis nak makan. Oh saya nane pati ngerti tu. Nyonyek demo berapa 40 dulu balik duit 40 kan. Makan pasir pipi je. Kuano ya boleh jadi gitu abema. Abema ada bukan abema ada sangat je. Kuano ya abema tak ikat tak coba ikat tak deh. Leting tu sudah beli. Wah beli itu. Siapa dia kau sini? Namun dia duit 40 dulu balik 40. Mula-mula kamu pasti kamu kau mari minta cukup. Lepas tu abeyo. Kau tanya lebih kurang dia. Dia kata mari nak minta harta raja. Pas sama kata harta pak umur kau tak lebih seperti. Lebih kau anu, lebih atas kepala saya dan ni tu bing. Beyo ya apa kui beyo. Malu puduk beyo. Tu anu dia kau sini. Mua duduk luar kota duduk. Oh cai dah sak opok dah kapok kaki manggung. Aku kita kalau pergi dengan dia. Lepas pada tu, oh jadi patik baik semua duit tu nak lihat lagi mana cara. Kalau patuk buka. Lalu patuk seliai mampu. Oh begitu kau sih nak orang itu. Biarlah amal gitu tengok sendiri. Sebelah mana hebatnya. Tubuh yang digelakkan rokok 40, jurik 40, insyaAllah itu tak boleh putih kita bersama-sama. Antara dua tiga dilak jono. Dengan sepatuh di antara dua patuh ngasih untuk bagi pada video. Artinya maluh turupnya murid tak ada dua nak bandingkan 3 mukanya merah seperti saga di rendeng. Tak ada berbelik-belik seperti ular keluarkan bisa kemahkan pakaian. Lagi di luar tentu aja sekarang lah. Dia yang digelakkan kopok 40, penjurik 40. Aku kopok 40, penjurik 40. Ini siapa dia pulak cik tuan hamba dengan 10 kali lain kuat. Datang ke hadapan aku pun berketik segenap ujung jari mata kini telak bagai mengucap pulih jate pakai dia. Aku tubuh kelabut gading lak jono. Anak mah gaduh kamu gaduh negara Kuala tu. Hari ni aku nak tanya kopok 40, penjurik 40. Pasal apa yang mari nak minta harta yang senang aku? Sebab aku duduk jalan lama dah dari pagi sampai petang. Sikit apa bagai pun aku tidak dapat kopok dalam 40 pengen sedikit. Kalau begitu kopok 40. Ya, aku kopok 40. Hari ni aku tidak mari nak balok dengan baik mu baliklah sebab asal pengalah yang mulia sakit kulit tubuh pada diri tuan. Aku tidak klik detik kadilah jenuh. Selagi aku tak dapat yang digelakkan harta mah rajah kamu. Kalau untuk mengaji perkataan aku boleh balik 40. Sajalah mu nak mati pada dalam 4 pengen 3. Itu aku tak kira tu. Putih ataupun merah. Hidup ataupun mati. Lepaslah jalan pada aku wahai detik kadilah jenuh. Aku tidak sempat sekali-kali. Detik kadilah jenuh. Begitu baik tak boleh jadi baik dengan 2 orang 40. Artinya malah perutnya murid dan kau nak bandingkan 3. Kemahkan pakai persikatkan akal yang maju bergabung akan bergabungkan pura ke kami. Kepah buku tangis sikatkan kaki semua. Sepak lagi kau 40 jurik 40 belah. Hei.
karena sungguh budak ni bertumbuh menikah sepak penuh muka kaulah saroni boleh jadi mengaluh lagi kita kerana bahasa udara tu namun dibuat biasa budak segi tak boleh nak ikat setakat beralihlah tu namun dari situ tak gunalah makan berkau-kau minum air berdozi-dozi tak apalah demonstrasi lah gitu tak ada pasti ini yang bagi kita duk bagi supaya dia perutnya marah, hatinya panas. Kata tu anak panik kata aku makan, pakaian sekatkan akal dengan baju. Semua lah kata pada cik ada nak jenuh pula. Rawang bapuk lam ya ibu lam manja bapuk lam kena ibu lam. Hari ini tidak apalah pujuri 40. Bertemulah kita sama anak baik bakal bangsa wetisi senung bakal bersama pandupan kita serimah gajo tu. Akulah kuek cik gadin lak juno anak mah gajo segamu. Cucu sigat mah raja cici cakrwati pas ramai-ramai wahai kampat sirat ate. Ni dia aku duk taruh pada musia temale juri pak. Silak kayung tersembel lakoh waktu belawai dengan pokok 40 tengah pada tengah sentuh betul disetok sebelah cik alat kerajaan dalam cik kesatian tua api yang berjalan-jalan. Hei anak cik Sunang Kelito cak aku terima kamu dari kolej permintasi samudera asal besi 3 ganti kakak tua pun nama mah raja bersih semisi gelas tok aku krih posulah besi sekubedang hari ini aku nak kubedang pun berhakut pada kolor-kolor. Dia berbuat dekat citanya orang seluruh tanah jauh. Kalau kecek tidak sekat mulut saja. Hari ini matilah begitu nama tengah dalam pak pasti begitu. Ngaten. Ayak tiap pakai mulut. Oh, duk hidup sini dari dah. Oh, yak nengo malen. Hei, menang. Mata ni. Hei, bangun. Oh, buat apa bang? Oh, habis tu bang. Go. Ya suko. Susah. Oh, mai ngồi boleh. Mai ke memang tapi patut saya ni. Ni dia mogo.
Kalau tak tunjuk kau orang ni, kalau tunjuk kau orang tahu saya ni ha. Ni tengok kawan. Dia lagi tak apa. Di suatu itu, tu aktif kadilak jono. Tengok lagi seorang keluar oleh pokok 40. Disetok lagi sebelum anak panah kadewak anak panah tak dah apa. Dia nak panah lagi sebelum mana? Aduh, anak panah mari di mana pula. Nasib baik aku panah mengelok no di perut aku. Kalulah taruh ni berbuat tekan kena kuala dua. Oleh sebaik aku duduk, kalau aku duduk boleh jadi aku pun bila nampak badan aku natro ranak baca ane tiru terbang semangat Melayu. Biarlah aku nak cabut anak pucuk anak panah. Kata cabut. Muncullah aku mengelik no. Kalau tidak kena dada boleh jadi mati aku. Ambil kliklah gue cik kadilak jono. Aku tidak duduk harta gedung. Ini dia kadilak jono. Hei, hei. Hei. Oh, mati duduk mampu mana? Hei, oi muda. Hei. Aduh lah. Nanti kena orang kita dah sakit. Ada apa? Macam tidak ada. Mula-mula mati kaki dulu. Lepas tu mati tangan. Mati mata dengan mulut saja untuk mati kaki. Tak ada mati sini, mati air. Kita mati. Memang. Memang. Duk lagi mampu mana kau ni? Tak tidur saya malam dengan boleh punya air kopi kedah sekali kan. Memang iya kau kena ngono. Wah, memang ada posisi gitu. Mati kau hidup ni. Saya mau. Panas dulu lagi ni nanti hidup lagi kalau nanti hidup kalau dulu hidup lagi. Jangan kaki sunyi pun di sana. Ya, memang penuh raja. Mati ngoti orang raja ni. Baik mai mencari orang ni pok itu ni. Nampak lagi mekok sore ni. Lagi mekok silap koyak. Nampak lagi letu ni dia. Mari mencari ya. Dalam nama dia saya itu gek. Ya, gek tu kita kak. Kita bersilah tu semua tu. Kau dia ni. Tengok memang nak bersih macam-macam pun mulu-mulu. Bapa penuh lagi. Tu tengok dah apa? Aku nampak tu. Anak panah raja tu. Alah, anak panah raja aku patah nak kena dia. Kuat hati memang ni kali lu banyak menutup. Kau dia? Kau dia? Dan anak panah raja aku patah kena. Ni yang kau tu. Sebab aku malah buat tu. Kalau kau buat, mu kata aku buat. Mu tak mesti nak panah raja patah. Jangan patah. Ha. Tengok. Kau patah hati. Mu tengok mata mu cilik tu. Ada patah aku. Kalau tak saya terang fikir ke mulut aku. Ha, nak tahu. Lu ke dak? Dah lama ni cari dah duduk dorak-dorak ni. Lama ke boleh penyakit ke? Oh, kamu tu ayo. Oh, susah ni. Nak tahu aku tolu ke dak? Ha. Aku kerja. Tema dah. Kau ada lah. Sama ni cari duk rasa. Oh, yo kamu muncul. Nak kamu mana mak? Teluan tu. Tapi yang dia tomato tu. Tak tomato just sebut lain tak jalan. Tak apa nama kalau tak seperti tak tahu. Baik kena seperti. Aku tak betih kan mak? Betih ya. Oh, mak weh. Paling aku dekat mak ayah kau dia lagi. Takut salah kat nyaklah mata orang tak nampak. Tak paling dah. Duk pasal lain lah sikit duk nyaga mudah.
Oh, itu. Oh, orang nak suruh buat orang ni kena mual eh. Ha, jaga mak tadi. 1, 2, 20, 40, 50. Hei, kira nak apa eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lagi tu. Lagi tu sebagai jual ikan. Oh, kamu tu. Oh, tak apa pula. Biarlah tak suruh dia tahu. Tebeti. Ya, aduh. Ah, baru tak kata. Selera mata keriak. Orang nak tengok yang punya tinggi semua. Gila dah. Alah, laki. Kata apa aku cak. Aduh. Kamu kat lagu kuat. Dah aku boleh. Ha, siapa aku kata tu? Mari saya ke hospital. Kita pergi ke hospital. Tak boleh makna ke hospital. Tak saya kita pergi ke hospital kena ubah ke cara lain. Ubah ke cara main nago. Main nago tak main nago. Lupa kena ke hospital jahit nago. Gila berat. Masuk tiga ni. Dua selalu lah pada luar sarjana pati. Timur lagi nak koyak seorang 10 balai 40 puak 40 saya dia mati tu. Seorang kena tiket. Tinggal lagi tempat rawat terus lagi nak tinggal. Nak masuk lagi dari sebuah hotel lah. Esok berjurik 40 lagi masuk hotel kan takut pada tuan adil lanjut. Timur lagi nak royak seorang rakyat Raja Seri kalau di waktu dulu kena bunuh mati seorang. Tinggallah sore-sore diri sore nyawa negeri tak tahu siapa nak jaga. Rakyat Kelata bertabur tak tahu mana pergi. Aku lah sore diri nak jemuk ibu dengan diri dah sendiri pada masa ni pula nya. Gajo aku mati, dia mata rapak semua pada luar sarjana pati. Coba aku kok duk baik, dia malam mati tu tengah pada luar sarjana pada juga. Hari ni aku duk mikir, aku duk mengaso dengan diri. Aku nak tujulah lain negeri botol perga sebab botol perga ni. Saya baik dengan gajo aku di waktu dulu. Aku nak riwayat lebih kurang kita kepada dia. Sebab raja aku ni taduk tu dalam negeri. Seorang pati. Terus jalan dengan sore diri, sore jauh nak tujulah dalam negeri. Yang digelakan foto berkas sikit. Jalan banyak pelajar lorak semua. Seperti malapa masa belah muncah. Ini patik semua keboh dulit tuanku. Agak apa bagai yang pelipuh maaf dengan 1000 kali maaf. Orang bayu katut tinggi tanah dalam wajah bunuh mati keboh dulit tuanku. Aduh, mungkulu boleh botol seri kesalah. Patik tuanku. Gaduh mano logak mano datang hadapan aku dengan pagi-pagi. Bawa pucaknya muka layunya dengan tubuh tak ada kulit jelas dengan tulis tuan kamu. Kau ni gini tuan. Ya. Raja Patik Seri Talo mati dah kena bunuh oleh yang digelarkan Kelano Kaya Muda beranak ke negara Kuala Lumpur. Kalau gitu boleh balik. Patik mari ni mengayu halah pada tuan. Takut tuanku nak masuk capur galai ganti.
Perkena Raja Pati mati sebab Raja Pati ini asa-asa dulu tok kalau mula pusai baik dengan tuaku di jame-jame muda dulu tuaku. Itu betul lah katamu pula bala. Kalau mu mari nak untuk tolong dengan aku boleh tolong. Ibarat kata seperti orang mengatuk Allah bata. Peranak kemah raja seramu ni kuat ngutuh, kuat sungguh. Jaga-jaga perbuatannya sari, jaga kewirojo kipan, pasal peta penimbu tanah lemas. Benarlah tuan. Aku puduk menguati juga waktu dulu pada Tuan Kristi Dewi. Tapi masa dulu duk rebut waktu juk ke rumah. Mah raja seramu dapat Tuan Kristi Dewi. Kami tak dapat kalau begitu balah manalah kira. Hari ni tuanku. Kalau tuan nak dengar Pati, marilah kita ramai-ramai. Kita pipu, petai pipu ke sama petai. Kerih pipu ke sama kerih. Kita pergi langan negeri mah raja kamu. Kita pergi bunuh segala rakyat kata dia. Pada mana tu aku? Itu moleklah cadangmu tu aku timu. Marilah kita tidur di negeri mah raja kamu. Selalu dari tu aku. Raja, kotor, perga. Dengar lagi seorang patih tu bagi kepada diri dia. Dengar sebab baik dia Ratu Seri dalam mati dia pada luar sarjana pandai kena bunuh oleh yang digelakkan kerana kaya muda. Puak pakak atau puak isi kembali dengan para pengadu para pantro kina-kina waisan kalwal. Ripci ke sama ripci. Pedai beribu ke sama pedai. Masih bertepi-tepi. Tujuh lagi dari tepi mas. Ada sekarang nak ada kual 12 hak. Raja Selata berjuak-juak berpuak-puak. Tujuh kena lagi mah raja siam. Kesah ke dari situ temu lagi nak raja. Tueku mah raja siamu dalam anjuk Islam. Menetuk di hati kita barai dari dalam dada seperti orang menumuk alun dua dem nigo apalah balo tu dengan jotak. Lalu nak keluarlah di balam sana nak jemuk-jemuk kira akan bercara dengan askar yang ramah hulu balai banyak. Boleh jalan mau fikir, boleh mau jalan, boleh mau fikir, fikir di napi kamu dalam jatuh, fikir tak mau kalau kamu tak sabar mau jalan.
pengasuh ambo di antara tiga. Pengasuh abesai kuatik. Sekali dengan pengasuh abeyo meladuk dia tak berkata-kata wajib masan agnom jadi kemuru. Bayah lani sama tu. Bunyi kabar duit guna duit di balar sa abeyo po siapa juga. Pengasuh abema ada lagi ke mana? Nggak dia kalau ada orang cerita tak sih. Iya, sakit pelaju ni. Duduk pekuk jauh lah. Hari ni yang nak tanya pengasuh tiga. Kalau tanya, Pasal apa pengasuh? Amon dengan di luar kota, amon sekali, amon dengan seperti orang tepi, sekali dengan seperti orang duduk bersara. Berapa dia buat kerja, Pak Sina? lah, duit aku tak tahu lagi. Amon tak tahu berapa dia, Abeyo. Mari berupuk 40, berjurit 40. Mari buat berapa dia? Banyak mak, raja nak tahu. Jadi gini tuan. Mari tu tahu nak minta harta. Lepas pada tu, minta harta balah ke pati 2-3 hari tu kau tepuk muka. Lagi pok dia. Tengok kamu pati buku lagi tak boleh duduk. Buat tengok-tengok weh mak. Sikit-sikit tahu pulak tahu tu esok pulak. Oh ya hebat pi. Lepas tu dia pergi kawan tu. Oh, nak perang dengan mak saya tu. Habis mak kata mampu sore pok dia. Toksi no. Bote toksi no. Lepas tu mak tinggal. Tinggal lagi kawan, pergi baji kapuk longgar mata kapuk. Lepas tu lagi. Wah. Oh, saya Tuhan yang aku main dia. Kau ni kesabut dengan gula ni. Gula ni kayaknya tahu kesongan. Oh iya. Kau sakit hati nak buat dia kita ni. Tak boleh aku dengan cepat-cepat makan cepat tadi buat tak boleh buat je kau. Dilarang melokok no sepoki. Oh yang nak moki ono sebab mali kutuk kaya dia. Bukan kita sekolah punya kawan. Lepas tu balah mana pengasuh? Tak ada orang mana aku. Tu berdua kecil ada lah you nak bunuh sore mati. Tak mati tu sore lagi tu lari tu mana tu. Oh begitu. Ha? Sebentar tu kalau duk kira cara. Tengah sentuh betul. Dua orang hulu boleh betul perga. Siapa ada memang raja kamu pada mana? Ini mah raja kamu. Ya, mari mana pun ni. Hak ni jadi boleh bersih buruk ni. Tadi hak jual jajah hai. Si buruk. Aku nak tanya ini kau mah raja kamu? Mahajus kamu. Iya, dia main sama di belakang mana luar. Coba, oh saya ni. Dia duk main kipu saya. Oh, nanti kipu mati. Apa maksud? Demon lo lagi ke mana demon ya kadu masuk ada sini tu kau tak kebuah demon. Tak kebuah cukup. Wah cukup itu cukup ni. Ni. Gik. Mana? Ke. Kira biar molek kau ni. Apa baik biarlah jadi baik dan buat jahat sekali-kali. Nak jadi jahat tu ni telefon klik. Mari nyong. Di pokok ke. Nama kau dia mana? Aku hulu balai botol perga. Oh, bukan mak hulu balai kasih tunggu. Botol. Iya. Balai di mana ni? Aku mari nak balas dek pada mahajas kamu. Bapa balas dek. Sebab dia bunuh sebab aku. Nama kau ya? Ratu Petalo pada muka. Nanti punya aku. Ratu Petalo kami kini okey. Kalau bini demo sudah kono kuasa demo. Aku demo kan. Bini okey saya bako. Kita tak ada bini tak apa lah muka saya tak ada bini. Ini dah aku nak deh. Ayo. Tunggu. Abang ramah katok dengan pelakai kapuk tu. Oh ya, kau lagi kada pelak. Kali pelakai mah ada kamu. Dulu boleh pun, cuma lagi kada pelak. Jauh telah kau semua. Untuk makan ni, hai mah gajos kamu. Aku mah gajos kamu. Hari ni mah gajos kamu. Kalau teh dago, aku nak bayar dago. Uteh mah, aku nak bayar mah. Uteh tepuk, aku nak bayar tepuk. Uteh tapa, aku nak bayar tapa.
Dia kalau udah tepuk tetap boleh tak apa. Kalau udah tahu kami pang, udah golong ada. Tahu semua kita. Terlaku sungguh orang dia. Walaupun tak jauh lah, walaupun pun nak dia tu, dia pun tak masuk orang lagi orang. Bagaimana tu? Bunuh kedok dia. Bunuh dia. Masuk sana. Potongkan lagi. Tak ada pati. Tak dapat melihat kerana malu sangat pada pasir. Masih untuk menyanyi kepada dia. Berlaku lagi peristiwa dan negara sekolah dua belah. Kau sungguh tak ada ona mencarikan ona, tak ada kaki mencarikan kaki. Iles sebabuk timbul sebabuk iles bahasa timbulan bahasa ni kuat sungguh. Mulu boleh motor perkan manusia pada dia. Hari ni tak mengapalah. Dua foto perkan. Bertemulah saja sama anak baik bakoban tahun numbang keberhamai pandupan di Tosibah Radio. Mah radio kamu. Tak boleh nak beli dengan 20 biji mata hatinya baru kuruknya mulu. Mukanya merah seperti saga di dunia dada berupin pelik seperti ular keluarkan besok. Kemakan pakai semua lagi kita baluah ke jangan pandai belahak. Mana kau ni besau dah. Aduh. Cepat sungguh perbuatan kaki tangan mak racun. Mengeluk di kiri, mengeluk ken kanan. Sepak atas sungguh bawah. Usah kena usah binasa. Bulu romo celaka putih dok gugu. Baliklah ke nama dari situ. Biar kau pulak kita tengok ayat ramai cakap dengan ulama seorang pasti. Bulu boleh ketawa. Dengarlah perkataan lebih boleh dia bagi kepada dia. Pakai. Sebut lagi kan apa tu kebak kaya sama pula.
kolokan baso upak jinak sakit serbak dipo curi dalam lewu sangka roman perbuat foto pergani buat sungguh jaga-jaga perbuatnya sagi jaga pewiro jogi pankuas aku ni ramai rakyat selata hidup dengan senilai ni dalam negeri hai puluh balai 33 jumpuhlah kehadapan Amor dengan hari ni juga puluh balai 33 tinggallah tuekku mas rajas kamu panggil kemakan pakaian masih kalau masih bertepik-tepik dengan balah sarjana pada belahak Puluh balai amor 33 Peku batik tidakkah tuan nama dengar di luar kota hari di luar kota bunyi orang duk sarap batik dengar tuanku apa pekerja dalam negeri berlaku selaku dah berjaya kita lah tuanku pada batik batik boleh mengikut bawa perintah boleh tuanku hari ini nama perintah pada tuan nama di antara dua itu jelas setengah pada luar sarjana batik pergi igak buat dua kota perga kalau buat igak pagi buat balik pagi igak petai buat balik petai itu saja amanah raya tidak apalah dulu tuanku tidak terjunjung di atas batu jumalan batu pas raja kamu perintah pada dua orang hulu balik 33 suruh igak takak buat dua kota perga sampai luar sarjana batik dua orang hulu balik akak tangi semua maklum tidak baik raja buat pakak tu jalan kali lorak di antara dua sikit jalan banyak lagi cari musuh pada pergi belah macam satu berkati satu ile mago berkati mago ini siapa dia peluk cik tuan hamba dengan 10 kali lain dewasa akulah hulu balai mah raja kamu hulu balai 33 jadi apa tujuh kamu mari kenapa akulah foto perga aku bawa titip-titip raja aku sari sepaki pun Yesus merigat jenguk diri tuan kamu siaplah alim nanti kalau gajah jual dengan gaji lima bersamukan aketan ada lelaki bertumbuh kerana orang perempuan nama terkenal di tengah negeri jangan duk bila begitu pada aku wahai pulba 33 dirimu sendiri pun siaplah alim nanti sebanyak mana menok jurat tubuh pada diri aku ikutlah segala hati dirimu tapi dirimu sendiri hendaklah ingat tok silap dalam gerumen 10 kali baik kalau silap dalam gerumen hari ini berterabulah otak di dalam kepala lemuk dari dalam tulang darah dari dalam daging lah makna kalau kita siaplah kita otak perga kelih kepada hulu balai 33 tidak boleh matakan sekali-kali muka sekali pucat sekali merah begitulah juga orang tua sagar ibu matanya tak nak kelih dengan 20 biji mata kemakan pakai hati mampu kemakan pakai sikapkan kaki semua kemak dapat lagi motor perga berlaku lagi peristiwa tengah badan alukan nala
suara saja derah seperti pelakar belok batu bukit. Pelawai tak ada dua lik lari. Kau bukit lari, kau terhunu mana. Puak jiwa foto pergani kuat ngoti sakti melbara kepal rimbut tanah malsa. Kalau begitu, marilah kita sembuh pada raja kita. Kita suruh pengasuh begitu anak si mah raja Numai Kerah Putih. Duk tapo di kaki gunung Jambu Tipu. Kalau dah begitu, bolehlah tuan nama. Kami setuju cadangan itu. Dua orang buat bakat buat mata tepuh. Mula ke istana bangsa lah. Mana ni Pak Do Sagariwo? Sebelah mana Pak Do Sagariwo? So ni gini tu itu. Apalah patik barang yang pelipuk. Agak maaf dengan begitu kali maaf. Udah bayar dia patik pelawai dengan pok dua foto perga. Kuat ngerti tu itu jaga-jaga perempuan ini lagi jaga pewiro jogi pan kuasa peda penimbu tanah masa tu itu. Kalau gitu tidak boleh nak ikat takak tu. Tubuh badannya licin seperti peluk yang maha takak. Kalau begitu balah mana cadanganmu? Cubalah kui dapat padamu amun kusuk sangat tinggi tak nak mikir. Semenjak tak ada adanya Kristi Dewi dalam anjuk istana, hidupan amu pun jadi susuk cukup. Kata orang makin tak lalu, tidur tak negara mani tak masuk, timu tak lindung orang tu. Honim finito aku. Tu aku perintahlah kepada pengasuh-pengasuh. Begitu anak lo si mah Raja Numai Kerah Putih. Duk tapo di gunung Jambu Tipu boleh jadi anak lo mah Raja Numai Kerah Putih lah. Boleh tidak takak puak juga foto pergak itu. Kalau dah begitu tak ngapalah. Pak Do Sagariwo. Selelah kali anjuk istana nasi makan air minum duk halus tok kasar. Tak apalah tu itu. Pasti tu teruk kamu. Yo ni pengasuh abang saing. Segeralah hadapan amo jangan duk lewat laun namu anu kan cerita bagi kan amo perkara mustahak nak kuita. Pengasuh saing, pengasuh pokok, pengasuh abang. Dengarlah raja. Panggil ke nama dia masih kurmasi. Berlari-lari lagi. Kebayang semua. Kok ni pengasuh abayah kebatik. Amo nak berituh kepada abayah. Itulah ananda amo simah Raja Numai Kerah Putih. Pulau Balai Bersinu. Duk betapa di kaki gunung Jambu Tipu. Siruh dia klik dengan segera hari ini kerana negeri ada musuh perai kau sini. Jadi dua kereta patik syuhi royak. Kau dua Islam ni. Benar pengasuh. Bila? Ki dengan ini juga kau sini. Tak apa bayar. Patik semua biar patik tubik. Abang mak doak gapo aku. Bayar mak kena pergi juga. Kena pergi juga. Orang tak apa bayar mak. Mari saya kata. Antara pengasuh tiga ni. Bawa kita kereta tuik rumah raja kamu. Nak tujulah arok tiba. Ke gunung Jambu Tipu tempat simah Raja Numai Kerah Putih duk tapo kadah logak. Orang di atas tika sikit jalan banyak lagi hari baik tika sapap lah play.
siapa dia? Ada peluk dia tu. Oh, dia pemuluk dengan dia. Berat dia. Oh, kuano dia ni. Oh, wah, kai bok pin tu. Selamat dia dia. Ano ko yun kasi. Super lang ito. Hey! Nga mo niyo nga. Niya mo ni. Kaya ulit yung hamo ni. Pagka mga naglaguan niya mo ni. Amo bo tino. Kung mo niyo po ko lang eh. Nangin mo na unok nito wala to. Gapo di yo. Jadi udah dia orang tu. Itu saya bayar apa ini ya? Itu udah ada ini. Saya kau mah kerja paku. Kau klik tu mau mak ngajak pada ni kalau klik tu mau juga saya tambah online yo ni. Yang mau kasih mau ni. Dengan duk kasih wai itu. Namun kita wete sakit aja. Ada tengok tio ya betul. Di rumah ni dia. Saya lagi lebih mana mama. Jadi dia mana Ikhwan dia puh dia mana. Nyani ini itu. Raja po mati tu. Raja mana? Raja Sri Kalo. Oh, Raja Sri Kalo. Mana raja mati itu muat ngaku lagi. Lama-lama nak tinggal lagi. Nak tinggal lagi. Saya mau tak hidup di belakang kita nak cek nak oleh belakang dia. Nak keniknya dia ni tak po. Honi tak po, honu le tak le. Tak po lah dia tu. Hak tu gawe kita. Kalau demo nak ko honi tahu. Demo nak ko honi tahu. Kalau dia ni nak ko tu, makanya pak. Sesek aku eh. Wah, kau jomel tidak lagi tu. Sesek aku nak nak muak. Tak apa aja. Kita mau ambil belajar dulu kalau lagi. Nah, yang ini menang kita nyepak. Ada apa sini? Ada dia lah. Lali aja kita nak kecing ngerti no nak ni. Sibuk tu dia nak pegu. Nak mau itu gini naknya. Nak ingat ni. Yang itu nak nyanyi orang masuk luar. Oh anu lah. Kita tak sisi kita mau po. Kita kena kau masuk luar. Semua hijau. Nah, aku malam ini tu sangat tu orang apa nak? Oh, ni nama gapo. Oge kok. Ini tu kenal ni. Oge, ni bukan koge. Nama gapo. Nama saya tuli balik. Saya tunggu balik. Alah lawa ada mu. Ada duduk lagi duduk emo. Kita tak duduk lagi kita kawin lagi. Duduk kawin lagi boleh, siapa boleh. Saya. Raja kata suruh tunggu tuan rumah aja dulu. Bukan suruh mari cari tino. Taklah kalau jumpa orang jalan ke apa salah tu. Oh boleh jalan, boleh mayangi. Boleh jalan, boleh mayangi. Boleh jalan, boleh bubu. Boleh jalan, boleh bubu. Boleh jalan bokok. Boleh kelah. Siapa? Cik adik ni nama dia nama cik adik. Kita nama Cik Samsiah. Halo, nama Cik Samsiah. Domel sumpah dengan ibu kat mak aku. Balik bodoh nama dia. Kita nama Cik Iyo. Cik Iyo, jangan lu ngabai yo, habis yo. Cik Iyo, wo yo. Cik Iyo, wo yo. Saya nak puskat. Berapa dia dah. Jadi demo mana gila kuano lagi. Itu kita nak lari ke mana-mana pun. Kalau tak saya lagi tu, kalau dia nak kita bolehlah kita pergi pasar-pasar kita tu. Marilah beyo, amo kasih, amo saya. Aduh, kita panggil apa? Tak mandi 3 tahun tu rasa. Gila, dia tu sultan kita pergi. Alah, mudah kira apa itu. Cak boleh nasi kat muka kereta kan. Tak apa dah, kita luar dengan mana. Tak siap orang lagu ni. Tak apa dah si. Utuh. Jomel kita ni pandang rambut dapur pintu-pintu bokit ni. Kita orang makli ni pengen nak kita si. Kita nak dah orang lagu ni kalau butuh-butuh mudah nak naik gendu selalu. Sakit hati.
sih. Duk main hok ilon ni. Oh sakit perut. Nemo yang hidup nyenyak mangai kita tu. Anu nyenyak mangai kita boleh mempunyakit Nemo ni. Nemo. Masuk Oh, nak tending, nak tidur tutup. Bang yang buka, bang ketuk. Kita tak nak. Tak ada mana. Bingat pasal mati dah tu banyak molek dah. Yang hidup naya dia ni. Naya ni boleh nyakit. Dia ni bukan timur, demo bukan timur. Oh alola tu nak hidup. Lagu mana cik Abel kita mata luar. Nak kedok kita. Pasal. Kalau nikah kita mana piti. Kita boleh beli kereta, boleh beli rumah. Lembu ada 30 ekor. Kasih lembu 40 ekor tu. Kita tak segi. Kalau dia tak luku ke luku lah ni. Wah, kamu. Oh, kata kebok tak lagi kata ni. Oh, tinolong itu mana? Lu lagu ni. Ataroh masuk 3 ni. Abu bakar lagi terus jalan nak terjulah ke kaki gunung jambu di pos jalan banyak belai belahung play. Kau saya kita jalan. Siapa mereka si Mahajan mereka sempung tidur tempat sebulu. Oh, ya lah tidur. Duduk naik ke? Masih tak wani nak duduk ni. Duduk ya. Aku tak boleh gerak sama semen. Kau dah setas sudah. Kau tahu pak kuat tu. Mu gerak mak mu bahasa mu baik kenang dia. Sama guru ngajar mu dia. Tu aku gerak dah basah. Saik lah geruknya. Dia tak wani. Tapi geruk silai boleh cuik dia rasa. Pak kena tali air apa ni. Naya ni dia ni kuat roti ni. Tapuk kaki pun ada bisa saya rela. Bemak ni bemak. Kalau bemak geruk dia ke Mahajan Umeh. Amba keli rumah ni amba ui 50 hia. Uteh dia 20 hia tu tak kena bayar. Laguan tu. Roti lain. Roti. Dia bayar golek tu. Apa disuruh mak geruk. Geruk mu sila hari mula duk asal cabut mata musuh tu. Tak jalan mana cabut suara lain. Kuduk laki jauh-jauh tak apa dah. Jadi musuh aku geruk. Bemak lah orang baik apa dengan dia orang kapit cek kan. Ngerti. Bemak duduk dia tu. Mak siruk tak apa mak tidur kat dia. Mak panggil mak. Abang panggil bemak. Apa yang jawab? Abang panggil bemak. Jadi dia kata. Jadi. Nama kau ingat itu. Tidur. Mak duduk cacik-cacik. Duduk gigau ke dia. Tidur. Oh, tidur kau dia apa?
Tangi lu mana ni? Oh, dia udah bang bos kita bakal orang don bayar. Ya bos, apa dulu ya? Oh, tak boleh kok orang tu. Masa dia tu. Saya dicari dah betul asyik. Sedar tu ke rumah ada nombor itu asyik sama pak kota baru. Dah ya ni kau buat ni. Kena tinggi. Ready ke mak? Okey, ready okey. Okey, koli okey ready. Oh, pandal putih ngaji tak siapa. Bema. Oh. Sure. Bema. Oh. Dah hakil wan kok tu. Bem amu cerak lagi dah. Bema. Oh. Kau lagi. Dah lagi. Bema. Oh. Tu dia. Kamu duduk jauh dah. Tak boleh ready. Kamu bila 1:40 memang jawab oh dah. Oh, gigi saya. Nak jadi apa? Oh, nak tu aku makan jenuh ni. Tu orang yang payah tidur sejak tadi tu tak apa. Bema. Oh. Bema. Oh. Bema. Oh. Hai. Apa tu? Batu dah. Siapa dia? Bema mana? Bema ngasih duitku. Lagi mana? Lagi kedah. Mana dia? Pun punya kereta. Anu lah. Halo, nyoba yang lagi punya kereta. Nyoba sama ni. Kau enggak muda apa yang muda kena. Aku kena kok atau ada apa? Gua no yang bermakna tu enggak ngada ambo. Mau ajak ambo sini. Pas apa? Kan dua. Kau dah sana lo. Coba apa kau ni dah. Palo kok tu. Palo yang dikajuh tu, apa yang dikajuh kamu dua pula. Enggak ni. Niki bahasa nanti saya bahasa ni. Nak takut teh gitu tak ikut tu. Gua no kecil palo bulu. Ada palo bulu. Pas apa yang mau tu ambo? Lagi duit ku susah ke apa? Susah pergi ke apa? Pergi ngajak kota berkah mana? Berkah yang wahai pernah teko ni anak aku pergi kacau kau pun tak ada aku anak kacau kalau anak orang lain kelas 1 kalau kita jangan itu mana baik gini mau teh tu asal api puluh ni saya nyori ni sebab kau semua nah aku nunggu ya kedua aku mahajun nunggu aku saya ngadu aku sama ngadu aku dah saya punya goyak lah cuma ngadu nunggu kau putih kasih dulu dia dengan betul bekas bangun apalah balo tu dengan jom takut makan saya lopak dengan saya lopak lah boleh nyakit pula. Cani tu katok sama. Ni kena kita pula kamu kena tahu di mana nak jadi. Tak tahu mata bayar kita sebab mata bayar. Ada nak jadi tak mau jadi kamu ni. Sebab mata tu pe. Loh ha. Ikut minta sebab mata. Ambo-ambonya duk jalan. Ambo jalan jauh tu tak sampai lagi. Kalau setahun di bilo nak siapa? Ba kok dah itu. Jadi tim macet, tim macet. Kalau tahu dia tak guna, marilah naik atas belakang aku nak orang apa boleh tak? Naik kereta. Ada suruh naik kamu untuk tak payah jalan pisang. Naik atas belakang. Atas nak masuk 3 orang.
Tinggal kereta cuma kajian mereka putih. Naik atas belakang dia. Okey, 3 orang. Naik atas belakang mak kajian mereka putih pada masa sekarang. Mak kajian mereka putih. Bila orang 3 naik, tinggal lagi orang. Balik semula dari negara keluar lah. Aku uji, tu nak lihat je, mula bulu.